think kita boleh fikirkan vaksin sebagai satu payung. Satu payung, Payung. okey. Satu pelindungan. Ah. Dia bukan pelindungan yang sempurna, bukan 100%. Tiada benda yang boleh 100%. Okey. Okey. Hmm. Okey, mungkin kita boleh beralih soalan yang seterusnya. So macam makin lama makin hangat ya topik ni ya. Okey. Okey, mungkin seterusnya kita menyentuh berkenaan dengan imunisasi lah doktor ya. Okey, sistem imun ni. Kita dalam masyarakat sekarang ni dia ada satu stigma berkenaan dengan vaksin. Yes. Okey. Betul. So, kenapa imunisasi ni doktor sangat penting untuk kanak-kanak? Okay, so imunisasi ini adalah apa fungsi vaksin adalah untuk memberi atau merangsang sistem imuniti badan kanak-kanak supaya dia boleh menghasilkan antibodi. Bila kuman yang sebenar tu datang, dia boleh mampu melawan dan mencegah atau mengurangkan dia punya gejala-gejala supaya penyakit tu tidak begitu serius lah. So itu fungsi vaksin yang utama. Okay. Sebelum zaman vaksin, imuniti ini dicapai dengan pendedahan kepada kuman yang sebenar. Okay. So untuk mendapatkan imuniti tersebut, kamu terpaksa melalui jangkitan dengan gejala-gejala tu. So contohnya untuk mendapatkan imuniti untuk cacar air, chickenpox, kamu terpaksa dapat atau dijangkiti dengan chickenpox, keluar biji-biji semua tu. Imun badan kamu baru kita belajar macam mana nak melawan chickenpox, baru imuniti tu dicapai. So itu kos yang kena dibayar untuk dapat imuniti tu. So vaksin tu apa yang dia buat, dia pakai bukan semua vaksin tetapi sesetengah vaksin dia. So contoh vaksin chickenpox dia boleh dia pakai kuman chickenpox yang sudah dilemahkan di dalam makmal dan dibagi kepada anak supaya imun badan anak tu boleh belajar macam mana nak lawan virus chickenpox tu. So bila chickenpox yang sebenar tu datang, badan tu tahu saya tahu nak buat apa sudah dan dapat menghalang penyakit tu daripada berlaku. So itu fungsi vaksin yang utama adalah untuk mencegah dan mengurangkan beban penyakit tu. Faham. So maksudnya vaksin tu adalah satu macam bakteria ke? Itu bukan itu kuman. I think kita boleh fikirkan vaksin sebagai satu payung. Satu payung. Okey. Satu pelindungan. Dia bukan pelindungan yang sempurna, bukan 100%. Tiada benda yang boleh 100%. Okey, tetapi dia sejenis pelindungan. Contohnya kamu di kereta, pandu kereta. Okey, seat belt tu sejenis pelindungan tambahan. Tidak bermakna kalau langgar kereta kamu tidak tercedera, tetapi at least kalau ada itu ada satu lagi tahap keselamatan yang kita boleh bagi untuk anak-anak kita. Sama macam kita punya peribahasa lah doktor, sediakan payung sebelum hujan. Begitu kan? Boleh kita boleh cakap macam begitu tu. doktor. Yes. Betul. Okay, baik doktor, mungkin kita cerita berkenaan vaksin tadi kan doktor, mungkin adakah vaksin ni dia membebankan sistem imun kanak-kanak tu sendiri doktor? Okey. Nah, ini sebenarnya banyak ibu bapa yang menyoalkan soalan ini, sama ada vaksin tu membebankan tidak. Okey. Nah, sistem imun kita fungsi utamanya adalah untuk melawan penyakit. Bila kita dapat sejenis jangkitan, sistem imun kita akan menghasilkan respons untuk melawan penyakit tu. Nah, vaksin tu tidak membebankan dari segi merosakkan atau mengurangkan keupayaan imun badan. Malah apa yang dia buat ialah mengajar atau merangsang imun badan tu supaya dia dapat melawan penyakit-penyakit yang berjangkit. So, dari segi bebankan biasanya tidak. Biasanya tidak. Ya. Tetapi yang paling penting tu adalah kita jangan terlalu risau pada vaksin, sebab kalau vaksin semua yang apa yang kita panggil vaksin preventable lah, di mana penyakit-penyakit yang boleh yang boleh dicegah oleh vaksin, kalau
pengambilan atau tahap atau kadar pengambilan tu menurun, ini boleh menyebabkan penyakit-penyakit yang sebelum ni lama kita tidak jumpa boleh datang berleluasa lagi. So contohnya di Amerika Syarikat dengan di United Kingdom, campak atau measles yang lama sudah kita tak jumpa di sana, tiba-tiba datang balik sebab pengambilan vaksin tu menurun. So kita tidak mau benda-benda ini datang balik lagi. Okey, Betul. faham. Kita boleh cakap tu mungkin boleh menjadi kesan jika ibu bapa memilih untuk tidak vaksin anak diorang kan doktor? Itu yang kita panggil herd immunity lah, imuniti keseluruhan. Sebab bukan semua orang sesuai vaksin dan bukan semua orang, seperti yang saya kata, dia bukan 100%. Tetapi kalau ramai yang tidak ambil, penyakit-penyakit ni senang berleluasa di masyarakat. Okey, contoh sekiranya lah macam ibu bapa dia menangguh untuk memberikan vaksin kepada anaknya. Sebab biasa stigma yang orang ni ibu bapa ni takut nak bagi vaksin. Betul. So adakah kesannya doktor? Okey. So, biasanya apa yang saya terangkan pada ibu bapa, so vaksin tu dia merangsang imuniti untuk ada perlindungan. Kalau kita tidak bagi, maksudnya kamu tidak ada perlindungan tu. Kalau kamu tangguh, maksudnya antara masa yang kamu ambil vaksin sehingga antara masa yang lahir sampai masa yang kamu ambil vaksin tu, perlindungan itu tidak wujud. Okay. Now, kita ingat yang saya ceritakan balik, bayi-bayi yang umur mereka kurang daripada 3 bulan itu keadaan imun sistem dia tu kurang matang. Okay. Kalau kita tangguhkan, okay, masa yang di mana mereka paling memerlukan perlindungan, dia tidak dapat. That's why yang kita bagi tahu, jangan kata tangguh, sebab itu waktu bayi yang kita mau lindung sebanyak yang boleh. Kalau kamu tengok jadual imunisasi kita dalam 6-12 bulan yang pertama, wah macam banyak vaksin. Betul. Sebab kita nak lindungi awal. So mungkin ada satu perception lah doktor. Orang takut sebab vaksin ni akan bercampur semua terlalu banyak dalam badan. So adakah kesannya tu doktor? Okey. So vaksin tu seperti yang saya ceritakan, ada kalanya adalah kuman yang dilemahkan, ada kalanya kuman yang sudah dimatikan. Okay, supaya badan dapat mengenal pasti. Okey. Tiap-tiap bulan mungkin suntik satu kali, ada beberapa jenis, tetapi kita kena ingat imun badan kita tiap-tiap hari didedahkan kepada beratus-ratus, beribu-ribu jenis virus. Itu pun tidak mendatangkan beban pada badan. So vaksin tu saya rasa tidak boleh dikata membebankan atau terlalu banyak, sebab vaksin-vaksin semua ni pun sudah ada menjalani kajian yang sewajarnya dan diluluskan oleh pihak-pihak kesihatan, bukan di Malaysia, setakat di Malaysia juga, di seluruh dunia, contohnya WHO, contohnya FDA di Amerika Syarikat dan lain-lain. So boleh dikatakan sudah pakai sekian lama dan diiktiraf selamatlah. Okey, baik. So mungkin secara penelitian doktor lah, so adakah ni vaksin selamat diberikan kepada bayi? Okey. Selamat. So kalau untuk vaksin-vaksin yang kita panggil vaksin yang sudah lama digunakan, kita boleh kata dengan pengalaman yang lama, dengan penggunaan yang berleluasan, ada apa-apa isu biasanya kita kena laporkan kepada pihak Kementerian Kesihatan atau farmasi, yang kita panggil pihak farmasi di Kementerian Kesihatan, dan mereka kumpulkan data-data tersebut. Kalau untuk vaksin-vaksin yang sekian lama sudah dipakai, 10-20 tahun sudah dipakai, setakat ini maklumat atau data menunjukkan vaksin-vaksin tersebut selamat. Okay. Vaksin-vaksin yang baru, of course, masih dalam penelitian, tetapi sebelum dia diluluskan, dia sudah menjalankan banyak fasa apa yang kita panggil clinical trials. Okay. Fasa-fasa pengajian yang melibatkan ramai orang, dan mereka mengumpul maklumat, dan dia bukan hari ini dia buat vaksin, besok dia jual sudah. No, dia tidak macam tu. Dia melibatkan banyak clinical trials dan safety trials, terutamanya kalau vaksin-vaksin yang melibatkan kanak-kanak. So secara kesimpulan, kalau kata selamat, of course kita tak boleh kata 100%,
sebab vaksin ada kalanya boleh menyebabkan demam, ada kalanya boleh menyebabkan allergic reaction, tetapi secara keseluruhannya, secara berleluasan setelah dipakai boleh diiktiraf selamat. Ya. Sebab cerita pasal vaksin lagi ya doktor. Boleh. Sebab bila ibu bapa bawa anaknya vaksin lah kan. So selepas vaksin tu besoknya terus anaknya demam. So memang itu lumrah lah kan? Adakah Atau itu normal doktor? normal ke macam mana? Okey. Kebanyakan sebab vaksin tu dia merangsang imun badan. So imun badan punya respons sebab dia seolah melawan musuh, boleh mendatangkan demam. So kalau hari ini suntik dan malamnya atau keesokannya ada demam atau panas, biasanya kita akan bagi tahu ini disebabkan oleh vaksin. Okey. Tetapi same thing kalau ada isu atau gejala-gejala yang kita risau, kurang aktif, kurang main, ruam dan lain-lain atau demam berpanjangan, dan jangan 100% kata vaksin. Masih kena jumpa doktor. Biasanya ambil masa berapa lama tu doktor demam? 1 atau 2 hari. 1-2 hari saja. Lepas tu dia akan back to normal lah. Biasanya dia akan mula reda, lepas tu back to normal. Okey, baik-baik. So untuk ibu bapa di sana, jangan risau ya kalau selepas anaknya divaksin besoknya demam, itu adalah biasa ya doktor. Betul. Ya, Betul. Dia sedang melawan I think virus. bukan biasa. Biasa. Boleh dijumpa. Boleh dijumpa. Tidak begitu kerap. Tidak begitu kerap. Tidak begitu kerap.